Hari ini Pak Su nak kongsikan tentang komunikasi ya. Setiap hari kita berkomunikasi dengan seseorang, beberapa orang di berbagai-bagai setting ya. Kalau kita tak berkomunikasi lah, kalau kita tak bercakap salam sehari, kita tak menulis ke, kita tak menyampaikan sesuatu, kita tak bersembang ya, kita akan rasa stres ya. Jadi memang hidup kita perlu bercakap, bersembang, menyampaikan sesuatu kepada seseorang ya. Jadi bila kita berkomunikasi, asas dalam komunikasi ialah kita menyampaikan mesej ataupun kita berkongsi mesej kepada orang lain ya. Dan mesej yang kita sampaikan itu boleh jadi dalam bentuk arahan ya. Misalnya kita arahkan anak kita, kawan kita, staf kita. Adalah arahan-arahan yang kita bagi dalam sehari itu, itu arahan mesej lah tu ya. Yang kedua boleh jadi maklumat ya. Kadang-kadang kita bagi maklumat baru ataupun maklumat lama, kita nak ingatkan orang tu balik ya. Kadang-kadang kita bagi dalam bentuk pengetahuan. Kita ada idea, pandangan kan. Kita nak bagi pandangan-pandangan kita, idea-idea kita ya. Kadang-kadang kita bagi pengalaman ya. Kita ada banyak pengalaman, kadang kita nak kongsi pengalaman pada orang lain ya. Kadang-kadang dalam media sosial ke, melalui video ke, melalui penulisan ke, ataupun melalui secara langsung ke, pengalaman-pengalaman kita kan. Dan juga kadang-kadang kita nak berkongsi perasaan ya, perasaan kita lah, kita gembira ke, kita marah ke, kita kecewa kan, kita nak kongsi pada orang lain. Jadi asas dalam komunikasi ialah kita menyampaikan mesej tadi ya, mesej tadi kepada seseorang atau beberapa orang ya, sama ada ianya maklumat ke, arahan ke, pandangan, idea ke ya, pengalaman kita ke, perasaan kita ke. Jadi kita nak pastikan ya, untuk membolehkan mesej yang kita sampaikan tu diterima ya, diterima oleh orang lain, tak kiralah suami kita, isteri kita, anak kita, keluarga kita, jiran kita ya, staf kita, kawan kita kan ya. Untuk membolehkan mesej kita tu diterima, kita hendaklah memastikan ya, arahan tadi, maklumat tadi, pandangan kita ya, pengalaman kita, perasaan kita hendaklah dinyatakan dengan jelas ya, dengan terang, dengan benar ya, supaya orang boleh mudah menerima mesej yang nak kita sampaikan. Jadi ingat ya, bila kita berkomunikasi, pastikan mesej yang kita sampaikan tu jelas, tepat, benar dan bersesuaian dengan audiens, dengan siapa kita bercakap. Jumpa lagi. Terima kasih.